Syekh Rizal dan juga sahabat yang memberi pandangan. Dr. Hairul, satu perkara yang menarik ni bila bercakap tentang di akhir Ramadan ni masjid kebanyakannya makin kurang. Tadi disebut antara sebab dia kata mungkin suami tolong isteri. Solehnya suami tolong isteri sampai tak pergi masjid. Apa komen doktor, silakan. Kalau kita fikirkan, kalaulah di saat akhir 10 Ramadan itu kita nak ambil sebagai satu tempoh waktu untuk kita buktikan rasa kasih dan sayang kecintaan kepada isteri dengan kemas barang di rumah, sampai kita meninggalkan amal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu suatu perkara yang sebenarnya sangat merugikan kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita ruang kesempatan ini. Allah Taala berikan kita Lailatul Qadar untuk kita kejar, yang tak disebut secara khusus bila tarikh dan tempoh waktunya. Kerana apa? Kerana kita di 10 yang akhir itu kita carilah daripada mana-mana yang ada. Dan akhirnya disitulah merupakan detik waktu yang sangat manis bagi kita memperoleh sesuatu yang kita cari selama ini. Ini yang indah. Nah, inilah kesempatan kita. Sebab itu kita diperingatkan, kam min shaimin wa laysa min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai daripada orang-orang yang berpuasa itu yang dia tak peroleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Siapkan dari awal, apa salahnya? Kenapa mesti di 10 yang akhir itu jugalah kita bersungguh-sungguh? Itulah yang patutnya kita kejar Lailatul Qadar, kita kejar sir di sana sini sebagaimana kata Ustaz Farid tadi. Kita ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang kadang-kadang kalau kita terlupa, dia bakal merugikan kita daripada kelebihan Ramadan itu. Kata Nabi, "Malam yad'u qaula zur wal amal bihi, falaysallahi hajatun ayad'a ta'amahu wa syarabahu." Kalau orang di bulan Ramadan ini dia tak berhenti daripada bercakap sesuatu yang sia-sia ataupun melakukan perbuatan yang jahat, maka Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah ibaratnya tak perlulah orang ini tadi tinggalkan makan dan minumnya. Dia rugi. Dia dapat lapar, dia dapat dahaga, tetapi kelebihan Ramadan itu sebenarnya tak dapat bagi dirinya. Sebab itu inilah kesempatan kita sebenarnya untuk meraih sebanyak mungkin kelebihan, terutamanya Lailatul Qadar, yang dalam setahun inilah sebulan Ramadan Allah Ta'ala beri, yang dalam sebulan itu, itulah satu hari di antara 10 hari yang terakhir kita cari. Wallahu a'lam.